Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan membentangkan sebuah infografik yang diambil dari subjek Geografi bab 5 bertajuk Pengangkutan di Malaysia. Dalam video ini terdapat 6 perkara yang ingin kami bentangkan, iaitu pengenalan, jenis-jenis pengangkutan di Malaysia, kepentingan pengangkutan di Malaysia, kesan positif dan kesan negatif. Akhir sekali, kesimpulan. Kumpulan kami mempunyai 4 orang ahli. Pertama, Wan Ahmad Faizuddin bin Wan Afindi. Kedua, Muhammad Hafiz Ashraf bin Syamsuddin. Ketiga, Muhammad Syakir bin Abdul Rahman. Keempat, Muhammad Adli bin Ralmi. Perbentangan pertama kami ialah pengenalan. Pengangkutan di Malaysia terdiri daripada 3 jenis utama, iaitu pengangkutan darat, udara dan air, yang memainkan peranan penting dalam menghubungkan kawasan perdalaman, memudahkan pergerakan, memunggah barangan dan lain-lain lagi. Jom kita masuk ke slide nombor 2, iaitu jenis-jenis pengangkutan di Malaysia. Pertama, pengangkutan darat. Pengangkutan darat termasuk jalan raya dan jalan kereta api. Jalan raya digunakan oleh kenderaan seperti bas dan teksi, manakala jalan kereta api digunakan oleh monorail dan MRT. Kedua, pengangkutan air. Pengangkutan air digunakan di kawasan sungai dan lautan seperti bot, feri dan kapal. Ketiga, pengangkutan udara. Pengangkutan udara pula melibatkan kapal terbang dan helikopter untuk perjalanan yang lebih jauh. Slide ketiga pula ialah kepentingan pengangkutan di Malaysia. Pertama, pengangkutan memudahkan perjalanan. Kedua, pengangkutan memudahkan pemunggahan barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, pengangkutan dapat meningkatkan ekonomi negara. Kita akan masuk ke slide nombor 4, iaitu kesan positif. Pertama, pengangkutan memudahkan manusia dan barangan ke seluruh pelosok dunia. Kedua, pengangkutan menyokong perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan. Ketiga, pengangkutan juga dapat mempercepatkan perkhidmatan kecemasan. Kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu kesan negatif. Pertama, pengangkutan yang banyak berpotensi menjadi kesesakan lalu lintas. Kedua, pengangkutan juga boleh menyebabkan pencemaran udara akibat pelepasan gas karbon dioksida. Ketiga, pengangkutan yang banyak juga boleh menyebabkan pencemaran bunyi dari kenderaan seperti kereta dan lori yang akan mengganggu ketenteraman awam. Akhir sekali, kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu kesimpulan. Pengangkutan penting untuk kemajuan negara, tetapi kita perlu mengawal kesan positif atau kesan negatif yang mungkin timbul apabila negara mulai moden. Hal ini supaya alam sekitar dan kehidupan masyarakat tidak terjejas. Penggunaan pengangkutan awam dan teknologi hijau adalah langkah terbaik ke arah masa depan yang lebih lestari. Hal ini merupakan satu perjuangan ASEAN untuk membangun negara yang lebih maju dan canggih. Sekadar itu sahaja perbentangan kami. Sebelum mengakhiri perbentangan ini, izinkan saya membaca serangkap pantun. Jalan-jalan terpijak duri sambil mengelap. Kami susun 10 jari, jikalau ada salah dan silap. Itu sahaja perbentangan kami. Sekian, terima kasih.
Dulu udara sini segar, tapi sekarang dah semakin teruk. Mungkin akibat asap kenderaan atau aktiviti kita sendiri. Bumi semakin menjerit, tapi seperti kita je yang abaikannya. Tempat kerja saya dekat je, tapi setiap hari saya terpaksa naik taksi dan jalan kaki sikit. Setiap hari saya jalan ni, bunyi bising tak pernah berhenti. Pengangkutan di Malaysia terbahagi kepada 3. Hafiz. Kami ada masalah. Pencemaran bunyi dan kenderaan mengganggu ketenteraman kami. Awak ada idea untuk menyelesaikan masalah ini? Selaku Ketua Kesihatan, saya akan cuba menyelesaikan masalah ini. Apa kata kita mengadakan kempen bagi menyedarkan masyarakat tentang penggunaan kenderaan awam. Assalamualaikum. Tadi Hafiz ada bagi satu idea untuk mengatasi masalah seperti pencemaran bunyi dan pencemaran udara. Saya setuju dengan idea Hafiz. Kita masih ada ruang dan peluang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tetapi kita perlukan usaha dari masyarakat madani. Kata siapa ni? Kempen penggunaan kenderaan awam. Untuk menyertai kempen ini, sila tekan link di tepi. https kempen penggunaan kenderaan awam.com. Okay, jom kita try masuk link ni. Oh, ni rupanya. Assalamualaikum. Boleh saya tanya apakah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia? Okey, pada pendapat saya, antara kepentingan pengangkutan awam di Malaysia ini, yang pertamanya, dia boleh membawa muatan orang. Yang keduanya, kalau dalam bidang perniagaan ataupun industri, dia boleh membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Could have my Gucci on. I go wear my